5 minit. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi hari ni sebab dah bagi salam masa sebelum masa rekod tak bagi salam dah. Lupa. Sepatutnya apa? Assalam qablal kalam. Jadi tak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Hari ni kita sambung pelajaran kita. Walaupun sahabat kita ni belum ramai yang masuk, baru ada 12 orang ke 11 orang. Tak apa Jadi yang semalam, pelajaran semalam macam mana? Okey kan? Kita buat ayat kerjaan tu. Jadi struktur ayat kerjaan ni, okey saya kongsi dulu. Recap ya? Tak recap. Nak recap lagi? So okey dah kot. Tak payah recap kot. Nak recap? Kalau nak recap, cuba bagi soalan. Ada soalan? Tak ada. It's just that many learning nuggets lah kan Mm-mm. dari semalam tu. Ya, banyaklah dia memang sesekali tu dia jadi banyak kan. Okey, sekarang kita nak masuk. Kita ni kat mana? Okey, kalau kita recap tu kita tengok pada sukatan pelajaran nah. Kita kat mana so that kita boleh macam kita space lah diri kita ni. Okey, kita ni belajar i'rab, kita belajar mengenal peranan i'rab. Maknanya peranan perubahan baris akhir tu. Apa fungsi bila dia dah berubah tu? Kenapa kita kena tahu? Sebab peranan i'rab tu kalau kita kenal, kita dapat faham ayat Al-Quran yang kita baca. Maknanya apa peranan bila dia baris dhamma, ya akhir dia tu baris dhamma. I'rab tu kan perubahan baris akhir. Jadi kalau dia baris dhamma, apa maknanya? Jadi yang semalam kita buat tu, kita dah selepas kita kenal tanda-tanda tu, kita sekarang uh, kita pergi kepada i'rab disebabkan struktur ayat. Jadi bila kita kenal struktur ayat, ada kan perubahan baris tu disebabkan struktur ayat tu berubah. Jadi kedudukan perkataan tu berubah. Dekat situlah. Daripada situlah bila kita nampak susunan itu kedudukan setiap kalimah dalam ayat tu, kita akan dapat kefahaman yang betul. Macam bila kita siapa yang dirujuk, uh, apa yang dimaksudkan, maknanya kenapa yang ni baris dhamma, kenapa baris fathah. Itulah tu belajar kena tahu struktur ayat dulu. Jadi pada struktur ayat ni pula ada kita kat mana? Ayat majhul kan? Kita nak masuk majhul, ayat kerjaan, kefahaman ayat. Okey, semalam kita pun dah buat latihan ni. Jadi um, saya nak cerita sikit je lah. I'rab, mula-mula kita dah kenal tanda i'rab. Bila kita kenal tanda i'rab, so kita boleh nampak lah kedudukan i'rab tu tadi. Tanda dia tu apa yang tanda i'rab ada untuk marfu', mansub, mm, majrur kalau isim dan juga majzum kalau fi'il mudhari'. Majrur ni untuk isim je. Kalau marfu' ni tanda dia apa? Tanda utama dia untuk isim dia dhamma, tanda dhamma ataupun wow, kan? Betul? Ya. Ataupun alif. Kita tukar macam ni kalau isim lah. Kalau marfu' untuk ada kita ada yang table tu. Sekejap. Saya tengok dekat panduan Cik Kak buat dulu. Tak apa nak bagi recap je. Panduan lama, panduan baru tak ada? Tak ada kita dah tukar. Oh ni lah. Ah, kedudukan. Ni. Ni ada. Nampak tak ni? Jadual tanda sebab tu. Ni untuk fi'il lah. Kita dah tengok kalau fi'il dah ada tanda dia. Huruf-huruf. Ini tanda fi'il. Dah tengok tanda i'rab tu.
Yang dulu-dulu punya lah. Edisi satu ada juga. Tapi kalau ha? Isim dan fi'il yang sekali tu. Table tu. Ada orang nampak benda tu dia rasa senang. Saya pula okey je mana-mana pun boleh. Jadi kat sini kita tengok pada muka surat buku panduan. Oh, ya tu lah dah tak ada. Kasih Tak lagi. besar sikit. Kejap, kejap. Sikit. Yang mana? Lepas homepage ya ni. Ni pecahan ayat. Bukan. Kita dah tak buat lah. Yang Page Auzubillah tu. 8, page 8 buku panduan. Page 8. Mm-mm. Ni. Kan? Buku panduan. Ni. Ni jadual isim. Tapi ni untuk isim. Maknanya kalau kita belajar isim tu, kalau Sebelah dia tanda dia. fa'il. Ha? Sebelah dia fa'il, muka surat 11 fa'il. Fi'il. Uh-uh. Fi'il. Okey, yang ni maksudnya kita ada kita dah tahu tanda i'rab tu. Ada yang daripada sini kita kenal tanda dia, kemudian dekat sini kedudukan dia. Kalau isim siapa? Jamak muannas salim, tanda dia tambah ta taknis sakinah tu, ta yang terbuka tu kan, ta macam tu. Jadi kita tahu yang dia tu dia kedudukan dia marfu' dengan dhamma. Jamak taksir pun marfu' dengan dhamma. Mufrad pun marfu' dengan dhamma. Kalau dia mansub, jamak muannas salim dengan kasrah. Ni semua tanda dia lah. Okey. Kejap teacher, ni muka surat berapa? Tak Surat jumpa pun. 10. Buku surat 10 buku panduan. Buku panduan. Juzuk 1 dah tak ada. Kak Rokiah cakap muka surat berapa? Muka surat 8 tadi yang, tapi yang ini yang kata tanda isim, tapi yang ini jadual i'rab ni muka surat 10 tak ada pula kat sini. Mungkin bukanlah ni buku lama lah agaknya. Modul 1. Modul 1. Buku lama ada. ni. Lama Lama ni. Jadual 1. Padahal tak jumpa. Tak ada. Tak jumpa, tak ada Tak ada. Yalah, saya pun tak ada yang tu. Baiklah. Anyway, ini panduan kita dululah. Maksudnya kat sini dia macam ringkasan. Tapi sebenarnya dalam modul 2 kita tu dia dah lengkap dah dekat muka surat 4. Muka surat 4 tu siap dengan color ni semua ni. Yang ni tanda i'rab isim. Okay. Dan ni lah sebenarnya. Ni dah cantik lagi. Ya, dia too colourful. Tak ingat. Tu colourful dah tak ingat juga. Yang masa kita buat yang ni dulu tak faham lah. Sebab tak ada colour. Okey, tak apalah. Jadi yang macam gitulah. Table ni tak, nanti boleh share tak? Dia punya PDF ke apa? Boleh ke? Boleh insyaAllah. Tapi dalam buku tu dah ada sebenarnya dalam macam modul 2 ni kan. Dia dekat belakang ni. Kita dah belajar tanda tu. Dia ada tanda kita bagi untuk isim dan juga untuk fi'il mudhari'. Kuning Ustazah, buku warna kuning, panduan terjemahan. Panduan tadi buku warna kuning, memang warna kuning. Buku Tapi lama ada ke muka buku surat baru? 10 ada ni. Ada kan muka surat 10? Ada muka surat. Ada. Tu saya kata tadi muka surat 10 ni. Buku panduan. Buku panduan dia ada 3 buku. Bukan modul 2. Dia buku modul 1 tu. Kalau kita belikan kita ada Lah ni. apa dia? Puan Jarina? Puan Jarina ni selalu ingat cakap dengan kami ke? Bukan? Sorry teacher. Okey. Dia dalam buku surat 10. Kalau saya rasa ni edisi baru juga. Ada ni buku surat 10 buku panduan. Tak ada. Cikgu kata tak ada. Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Baiklah. Teacher, kalau yang lama muka surat 10. Kalau yang buku baru, yang edisi baru tu muka surat 8. Tapi dia lain sikit lah. Dia lain sikit dia yang tunjuk ni. Yang ni yang lama. Okey. Jadi teacher, sama je. Saya suka yang ni lah. Teacher, saya suka yang ni. Yang teacher tunjuk ni, saya suka. Yelah. My bad lah ni tertunjuk yang lama Okey, tak apa.
Maksudnya yang penting tu kita faham bahawa kalau dia i'rab tu maknanya kita kenal tanda, dia akan menyebabkan kedudukan dia tu itu signify ataupun dia menjadi signal kepada kedudukan dia sebenarnya dah berubah dalam ayat. Bila kedudukan dia dah berubah maknanya fungsi dia tu pun berubah. Contoh kalau jamak muannas salim kita nampak dia baris dhammah, maknanya dia tu marfu'. Tapi kalau dia baris kasrah, dia jadi mansub dan majrur pun dia sama juga, dia baris kasrah. Ada orang tak faham tengok table ni. Dulu-dulu tak faham. Okey, jamak taksir pun macam tu juga. Jadi kalau dia, bila kita kenal tanda, maknanya kita tahu peranan dia dah berubah. Baik, kita masuk balik semula kepada modul 2 tu tadi. Kita masuk dalam kategori majhul pula. Majhul ni semua orang ingat tak lagi pelajaran majhul masa kita belajar modul 1? Ada penambahan D kan? Dia ada penambahan D. Dan juga apa tu lah, perubahan Nanti nak buat ni tadi dah malas nak buatnya ni. Apa dia? Perubahan tanda lah kan? Perubahan tanda. Perubahan tanda. Majhul. Okey. Sebelum ni, kalau kita belajar yang fi'il madi, kita kan dah tahu struktur ayat yang paling basic semalam apa dia? Struktur ayat yang basic, struktur ayat asas. So dia ada fi'il kan, kalau ayat kerjaan kita masih lagi pada ayat kerjaan kan. Jadi kita ada fi'il, lepas tu plus fa'il kan, plus fa'il ataupun kadang-kadang ada maf'ulun bih. Ataupun lepas tu ada jar majrur, kadang-kadang macam itulah. Ini antara semalam kita buat. Jadi ni yang kendian sekali, ini selalu satu kalimah, fi'il dan fa'il selalunya satu kalimah. Kadang-kadang satu kalimah boleh dia juga jadi fi'il dan fa'il tu dizahirkan. Ada kalanya boleh. Macam tu kan? Betul? Faham tak yang ni saya buat ni? Ya. Faham Jadi bila dalam struktur ayat yang kita nak belajar hari ni, kalau dia majhul, hari ni dia boleh jadi fi'il tapi dia bukan fa'il. Kalau fi'il majhul, dia akan jadi naib fa'il. Naib fa'il. Naib fa'il pun tanda dia marfu' juga. Fi'il majhul dan naib fa'il. Boleh tak ada MFB? Boleh. Boleh lagi ada maf'ulun bih. Nanti kita akan nak tengoklah struktur-struktur ni. Ya. Jar majrur memang boleh je ada. Kadang-kadang dia boleh ada dekat belakang lah. Macam biasa jar ni kita susun. Ingat tak kita susun semalam? Kedudukan. Kalau kita nak susun balik semula dalam perkataan, dalam bahasa kita. Marfu', mansub, majrur. Dari segi nak menyusun ayat tu. Dalam arti kata lain, yang ini subjek. Lepas tu ada objek. Dan juga keterangan. Detail. Contoh ke apa dan sebagainya. Okey? Baik, kita cuba pergi tengok kepada ayat kerjaan fi'il majhul. Maknanya kita masih lagi dalam bab kedua iaitu i'rab yang disebabkan struktur ayat. Kerana ayat tu punya binaan tu dah berubah, jadi perkataan tu i'rab dia pun berubah. Ada perkataan yang hilang, jadi dia mengambil tempat perkataan tu sebut. Itulah. Struktur ayat kerjaan pasif, fi'il majhul adalah sama dengan ayat kerjaan biasa, yakni fi'il maklum. Fi'il maklum ni maknanya yang kita belajar sebelum ni, yang semalam dan yang dalam modul 1, yang kita tambah oleh tu. Kalau kita kata kaedah dasar dia, kalimah 3 huruf, di awal dan di akhir berbaris fathah, dan kita tambah telah, ... oleh ia. Macam itulah yang asas dia. Ya. Lepas tu, tetapi bezanya dalam ayat majhul, bezanya ialah fokus dalam ayat kerjaan fi'il majhul ialah naib fa'il. Bukan lagi fa'il, tetapi naib fa'il. Tiada fa'il di dalam ayat kerjaan fi'il majhul. Terus saya baca terus, ganti nama tersembunyi yakni dhamir mustatir ia dalam fi'il majhul boleh dizahirkan sebagai naib fa'il sama seperti fi'il maklum. Sikit je perubahan dia tu. Kaedah terjemahan bebas juga boleh digunakan dengan meletakkan naib fa'il di hadapan ayat. Yang semalam kita buat tu nak susun dia. Baik, kita tengok contoh.
Pertukaran daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Walaupun kita sebut dekat sini pertukaran, tapi ni bukan kita yang kena buat pertukaran tu. Kita ni tinggal kenal je. Baik, kalau fi'il maklum, ni macam ni. Yang tadi saya kata tu kalimah, 3 huruf. 3 huruf. Jadi, terjemahan dia sebelum ni kalau fi'il madhi, telah merahmati oleh ia, oleh Allah. Maknanya oleh ni, Allah ni, lafzu jalalah ni adalah ia yang dimaksudkan dalam maklum ni. Yang dimaklumi tu siapa? Allah tu. Maknanya pelaku tu dimaklumi kerana dah dizahirkan. Dan juga dia dah siap-siap ada dalam tu, ia yang dimaksudkan ialah fa'il. Adalah fa'il. Jadi kita boleh mafhumkan, kita bawa ke depan, Allahu tu bawa ke depan, Allah telah merahmati. Bila dia jadi majhul, kita akan melihat perubahan baris. Baris awal, tadi dia fathah kan? Dia akan jadi huruf awal berbaris dhammah, huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Tadi awal dan di akhir baris fathah. Bila majhul, huruf awal berbaris dhammah, huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Habis macam mana nak buat dalam terjemahan? Kita tambah, kalau tengok di sini madi, telah, kemudian daripada perkataan imbuhan me tu jadi di. Di telah dirahmati ia. Mana perkataan oleh? Digugurkan. Sebab pelaku tu dah tak ada dah. Tidak diketahui. Maknanya ia ni dah jadi naib pelaku ataupun pengganti pelaku ataupun naib fa'il. Jadi sama juga kaedah yang last kali tadi kita kata, apa dia penyataan tu? Kaedah terjemahan bebas juga boleh digunakan dengan meletakkan naib fa'il di hadapan ayat. Jadi susunlah semula. Dalam bahasa kita, yang marfu' tu menjadi subjek. Pagi tadi ada satu orang dia tanya, marfu' tu maknanya dia subjek lah ya? Ya. Dalam hal ni dia jadi subjek. Tetapi subjek dia, orang-orang yang beriman telah dirahmati. Siapa yang merahmati tak diketahui. Yang itu dimaksud dia majhul. Kalau ada M, maknanya dia majhul. Kalau tak ada M, maknanya dia maklum. Apa yang maklum? Pelaku. Sini apa yang majhul? Pelaku. Apa yang diketahui? Dia jadi naib fa'il. Naib fa'il itu sekarang menjadi fokus. Menjadi fokus ayat tersebut. Okey, jelas. Itu untuk fi'il madhi. Bila dia jadi fi'il mudhari', perubahan dia tu beza sikit. Fi'il madhi majhul tadi UI. Kalau fi'il mudhari' majhul UA. Kalau mudhari'. Dia tadi kalau perubahan fi'il mudhari' ni tak payah cerita lah kan. Maknanya kita dah tahulah. Dia mesti ada sebab ada huruf ya dekat depan, huruf akhir berbaris dhammah. Kalau kita perhatikan, mudhari', tanda mudhari' ni masih sama. Ya di awal, huruf akhir berbaris dhammah. Tapi sekarang ni yang berubah ialah baris awal, baris huruf yang awal menjadi U, sebelum akhir jadi A. Ini maksud UA tu. Yarhamu, yurhamu. Ia merahmati oleh Allah. Maknanya kalau yang maklum, fokus dia ialah Allah. Allah merahmati. Allah merahmati. Kat situlah kita kedepankan. Itu macam ayat ni. Allah merahmati. Bila dia majhul, dia jadi orang-orang yang beriman itu dirahmati. Dia yang kita bawa ke depan. Okey. Boleh faham? InsyaAllah. Ya kan, dalam bahasa kita, pagi tadi saya ada sebut juga. Tapi tak semua masuk ke kelas pagi tadi kan. Dalam bahasa kita, kita boleh buat contoh. Saya buat pekat ayat. Ayat asal dia. Kita boleh buat contoh. Buku itu telah dibaca. Boleh kan? Ayat macam ni betul tak? Betul. Kalau kita kata buku itu telah dibaca, betul. Buku itu telah dibaca oleh seseorang. Boleh tak?
Dalam Boleh? bahasa Melayu boleh tak? Boleh? Oleh Ahmad contohnya. Buku itu telah dibaca oleh Ahmad. Dalam bahasa Melayu, dalam BM, ini boleh. Dua-dua boleh. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh. Dalam bahasa Arab tak ada. Dalam bahasa Arab maknanya macam ni. Kalau saya buat buku itu telah dibaca kan, dia tak boleh ada oleh ni. Pelaku dalam ni tak boleh ada sekali. Kalau kita nak kata contohlah, um, buku apa? Buku itu Alkitab. Okey, contoh dia ayat dia bahasa Arab. Uh, Qara'a, tukar nama Ahmad jadi Muhammadun. Senang sikit. Qara'a Muhammadun Muhammadun Alkitab. Alkitabah. Alkitab. Alkitabah. Dia dah jadi ada satu je isim marfu' kat sini. Maksud dia ialah, kalau yang ni maksud dia telah Muhammad, maksud dia kan? Muhammad telah membaca kitab itu. Tak muat pula. Muhammad telah membaca kitab itu. Bear with me Sabar sikit. Tunggu je saya nulis ni telah membaca, Muhammad telah membaca kitab itu. Yang pada asalnya ialah kita akan kata telah membaca oleh Muhammad. Kenapa taruh oleh? Sebab dia isim marfu' kat situ. Dalam bahasa Arab, dia boleh ada macam ni. Tapi dia tak akan boleh pula. Kalau dia jadi majhul, dia akan jadi Quri'a. Muhammad ni tak ada. Quri'a al-kitabu. Dia akan jadi, ini yang ambil tempat. Dia akan jadi al-kitabu. Jadi dia akan kedepankan yang al-kitabu ni. Kedepankan, dia kata kitab itu telah dibaca. Dia takkan boleh ada Quri'al kitabu Muhammadan pula. Dia tak boleh. Tak akan jadi macam itu. Tak akan jumpa. Kitab itu telah dibaca. End of ayat. Dia tak ada. Dia tak ada version. Dalam bahasa Arab tak ada version macam ni. Sebab itu kita nak bezakan je. Bila kita kata oleh, yang kita tambah oleh tu kan. Sebab dalam bahasa Arab dia boleh ada pelaku. Kalau ada pelaku, pelaku. Kalau tak, kalau naik pelaku, ada naik pelaku je. Itu je. Isim marfu' tu boleh ada sekali. Macam itulah. Faham ke? Kita tak akan jumpa lah macam ni. Dalam Quran tu tak ada. Ini baru faham teacher pasal mula tu you punya first word tu dari Rohima. So I would, kan selalunya kita kata kalau madi tu kita tahu kan. So I was looking for that tu lah, but now is that kan macam kata even is Qara'a which is bila tukar akan jadi the second one will be E lah. Okay. I faham. Tadi Sama tu juga. tadi. UI tu itu dalam segi, ini untuk maklum. Kita tak cerita pasal kalau kaedah kata lain lah, perkataan lain. Ini majhul. Dia majhul tu tang ni. UI ni. UI tu. U tu. Katakanlah kita menggunakan perkataan yang contohnya saya juga kalau amila. Contoh saya guna perkataan amila. Kalau dia jadi majhul, dia jadi apa? Dia kena tengok yang depan. Umila. Umila ni majhul. Dia tak akan berubah lah kalau memang dia asal-asal dia dah kasrah. Dia tak berubah. Yang berubah, tu je lah. Umila. Jadi kekal. Kebetulan kita nampak dia memang sama, samalah. Tapi terjemahan dia dah beza sikit. Nampak tak? Ya. Umila. Telah, kalau yang pertama tu telah melakukan oleh ia. Dan telah melakukan oleh ia. Telah mengerjakan oleh ia. Contoh. Dia ni cara kita terjemah yang harfiah. Tapi kalau kita terjemahkan biasa, ia telah melakukan atau ia telah
mengerjakan. Ni maksud ayat ni. Lepas tu kalau yang ni pula, ia, saya terus pergi mafhum Kalau okey, kalau terjemahan asal dia telah Telah dilakukan. dilakukan ia. Hmm. Maknanya solat itu telah dikerjakan. Macam tu boleh gitulah. Telah dilakukan ia. Jadi mafhum dia, ia telah dilakukan. Tak boleh pula ada lagi satu, oleh sesiapa. Tak ada. Ia telah dilakukan. Macam tu maksud dia. Kita buang oleh tu. Sebab oleh tu nak menunjukkan pelaku. Ni oleh ia ni menunjukkan pelaku. Dalam kaedah ni lah, kaedah nahwu ringkas ni. Telah dilakukan ia, tak ada oleh. Okey, dapat? Ya. Okey. Baik, kita cuba tengok terus. Kita buat latihan. Kita latihan dia. Bukan latihan, contoh. Contoh. Di bawah, apa? Di bawah ialah contoh-contoh fi'il majhul, i'rab serta terjemahan perkata dan terjemahan bebas. Perhatikan bahawa i'rab fi'il mudhari' majhul bergantung pada kata tugas harf sebelumnya. Ni untuk fi'il mudhari' ada juga i'rab dia, masih lagi ada i'rab, tapi still ruling for i'rab tu tetap samalah macam sebelum ni. Cuma yang berbeza dekat sini kita nak sebab kita tengah belajar pemahaman ayat kan. Macam mana kita nak faham ayat. Jadi kita tengok bila dia berubah baris sebelum akhir dia tu, maknanya apa yang kita faham? Siapa yang kena buat pula? Ni maksudnya kena tahu yang majhul tu. Untuk terjemahan bebas bagi fi'il yang mempunyai dua atau lebih maf'ul bih, fokus utama dijadikan sebagai naib fa'il di hadapan ayat. Lihat contoh J dan K. Okey, ni adik kita kata, mengikut kaedah bahasa Melayu, perkataan kepada perlu ditambah kepada objek yang bernyawa. Kalau tak ada yang bernyawa, tak payah letak kepada. Okey, itu bahasa Melayu punya ruling lah. Okey, cuba tengok di sini. Ulim tarushda. Telah diajarkan engkau akan petunjuk. Maknanya siapa dia punya naib fa'il dekat sini? Ulim ta. Perempuan. Ta. Bukan perempuan. Ta. Engkau. Jadi dekat sini, ta ni naib fa'il. Dia bukan lagi fa'il macam sebelum ni. Kita dah nampak tu. Kerana apa? Kerana perubahan baris yang awal ni tadi. Lim. Apa kata dasar dia? Alima. Allama. Allama. Dia daripada allama. Asal dia allama. Jadi ulimta. Allama. Nampak dia tukar dhamma. Yang sebelum akhir tu jadi kasrah. Allah jadi uli. Okay. Ulimta rushdah. Kalau allamta telah mengajarkan, bukan telah mengajarkan oleh engkau. Sekarang ni ulimta, telah diajarkan engkau akan petunjuk. Maknanya mafhum dia engkau telah diajar petunjuk. Kalau nak mafhum lagi, lepas tu apa agaknya? Engkau telah diajar petunjuk. Maknanya kalau selain daripada tu. Boleh. Kau telah apa dia? Diberi petunjuk. Boleh. Macam itulah. Macam kita, tapi kalau diberi petunjuk, dia macam ni kan, dia memang spesifik maksud perkataan tu ajar. Engkau telah diajar petunjuk. Maknanya, ialah fokus dia tu kepada engkau. Bukan petunjuk. Engkau telah diajar. Dalam bahasa kita, kalau kita jumpa ayat sebelum tu, ada cakap oleh, bolehlah dalam bahasa kita tak ada masalah kalau kita tahu cerita dia tu. Tapi untuk ayat ni, dia tak boleh ada dua. Engkau telah diajarkan, lepas tu kita nak tambah pula. Allahu, oleh Allah, tak boleh. Tak akan ada, kita tak jumpalah dua isim marfu' sebab yang marfu' tu dia dah ada dalam fi'il tu. Naib fa'il pun marfu'. Ya? Ustazah, Ya. tanya sikit, kalau kita nak buat mafhum bebas ni kan, boleh tak kalau kita kata, kita buat ayat dia petunjuk telah diajarkan kepada engkau? Boleh. Boleh ya? Boleh, dari mafhum boleh. Tapi kalau kita tengok sini, tak nampak lah kan. Kita letak petunjuk tu pula sebagai fokus utama. Macam tu dia, kat situ dia dari segi faham boleh, tapi tak berapa tepat lah nanti kepada pelajaran tu. Pada ayat tu.
Jadi Mafhum tu kita, mesti sorry, kita tahu jalan kerja dia. jadi kita tak payah tunjuk NL kat situ lah, naik fa'il tu. Tak Tak boleh payah. NFL, tak boleh, tak perlu. Tak Mm-mm. perlu dah. Tak perlu sebab dia dah ada dekat sini, dia dah bersambung. Menaik fa'il dia dalam bentuk dhamir yang bersambung. Sambung. Okey. Maksudnya Ustazah, walaupun dia jumlah fi'liyah, kalau kita buat mafhum bebas tu, tak semestinya fi'il tu berada di hadapan kan? Mm-mm. Tak, kena. Kalau boleh, kita buat dia kat fi'il dia dekat depan. Kalau Kalau boleh. macam ni. Saya tak faham sebab Cik Kap ni cepat-cepat cakap tu. Saya nak bagi faham dulu. Macam ni, sekejap. Apa tadi soalan tu, ulang balik? Okey, kalau jumlah fi'liyah, contoh saya bandingkan A dengan B, kan? Pasal Belum kat sampai B B lagi tu, patutlah. saya nampak pasal pertolongan tu kat depan, kan? Dia bukan perbuatan tu di hadapan, kan? Jadi macam fi'liyah ni, patutnya perbuatan tu di hadapan, kan? Itu yang saya perasan ni, engkau telah diajar petunjuk. I was wondering if you can change it to petunjuk telah diajarkan kepada engkau, kan? Tak boleh. Jadi kalau macam tu tak tepat. Yang untuk macam contoh macam ni, sebab yang marfu' dia tu, kita mesti letak yang marfu' tu kat depan. Maknanya kat sini, fokus ayat ialah ta tu. Engkau. Naib fa'il dia tu ta. Bukannya petunjuk. Jadi ada beza nanti dalam, maksudnya ayat tu the nuances lah. Ayat tu, fokus ayat tu dah berubah. Kalau macam ni, it's very clear. Yang dimaksudkan tu, ialah majhul yang dimaksudkan tu, maknanya dia punya naib fa'il tu, dia dah dizahirkan dalam bentuk isim marfu'. Ni sebab dia punya pelaku dia tu ataupun naib fa'il dia tu, ia kat dalam ni, dhamirnya mustatir. Yang ini dhamir muttasil. So maknanya, kalau alam ta tadi, kalau ini alam ta, beri sukun kan? Alam ta, ini kita jelas siapa pelaku dia? Ta. Ta ni kita kedepankan. Engkau telah mengajarkan. Maksudnya macam tu. Tapi kalau kita nak tukar, petunjuk telah diajarkan, then it's not right lah, tak boleh. Jadi takut salah. Kita takut salah interpretation bila bebas tu. Faham tak? Kalau ni boleh, ia. Maknanya apa? Siapa ia yang dimasukkan di sini? Dia syafa'atun. Yuqbalu minha syafa'atun. Jadi kita susun. Maknanya kita susun. Yang ni kita kebelakangkan. Yang ini kita kedepankan. Yang marfu' tu. Jadi pertolongan diterima daripadanya. Nampak tak? Kita susun tu tetap. Walaupun di jumlah fi'liyah, marfu', mansub, majrur. Jadi kalau tak ada mansub, maknanya kalau nak jumpa cikgu pergi dekat Madinah. Aish. Khuliqal ardu. Okey, cuba yang ni. Khuliqa. Dia bunyi dia telah dicipta. Telah dicipta ia. Telah dicipta ia bumi itu. Dalam ayat ni berarti ia ni adalah bumi isim marfu'. Bumi telah dicipta. Bumi telah dicipta. Dia tak ada, fokus dia pada bumi tu, bukan kepada pencipta. Pencipta tu majhul, tak diketahui. Bumi telah dicipta. Maknanya bila fokus tu bumi telah dicipta. Kalau bahasa kita tahu ayat sebelum tu, kita tahulah dia dicipta oleh Allah. Maknanya bumi itu telah dicipta. Bumi itu tidak jadi sendiri. So bila fokus ayat tu berbeza, dia shifted lah. Dia dah berubah. So the focus of that ayat, fokus utama, tumpuan utama pada ayat tu ialah yang marfu'. Itu dia jadi subjek. The oleh is also remove. Tak adalah. Kita kena buang lah. Sebab oleh tu tak ada, tak diketahui kan? Pelaku tak diketahui. Tidak disebut. Ya. Ada soalan? Tak ada. Okey, cuba tengok contoh seterusnya. Wala yu'khazu minha adlun. Dan tidak ia diambil daripadanya suatu tebusan. Kadang tak payah cakap suatu pun tak apa. Terus je. Dan tidak ia diambil daripadanya tebusan. Ini yang marfu'. Ini kita nampak UA ni, mudhari', UA. Jadi,
Tidak, Ambil ia diambil daripadanya tebusan, maknanya apa ia ni? Ia ni merujuk kepada tebusan. tebusan dah, sebab dia marfu'. Jadi kita pun Ambil keluarkan. tebusan dulu lah. Ambil tebusan dulu dan tebusan tidak diambil daripadanya yang sesuai dengan yang paling sesuai dengan dan paling menepati bahasa Arab tu dan paling sesuai dengan bahasa Melayu moden. Kalau kita nak kekalkan wala ni di depan pun tak ada masalah dan tidak tebusan diambil daripadanya. Tapi macam pelik sikit lah bahasa Melayu dan tebusan tidak diambil daripadanya. Itu yang benar. Okey? Ustazah, Ya. tak tanya Tak. ABC, D, E, F tak ada? ABC saya terlepas ke? Tak terlepas. Cumanya tanya. Salah Kita numbering pergi. tu. Dekat buku pun Ya betul. Macam tu lah. Jadi Teacher, kita tak terima. teacher nak tanya yang untuk G tu tidak tu la tu kita boleh letak selepas tebusan. Tapi dia ada beza tak dari segi yang kita nak tekankan bila kita letak dia kat selepas tebusan berbanding dengan kalau kita letak dia kat depan. Tidak tebusan diambil daripadanya. Selagi dia tidak mengubah makna asal tu, tak apa. Dia akan, kalau kita bayangkan kita letak dan tidak tebusan diambil daripadanya. Ada sama tak dengan dan tebusan tidak diambil daripadanya? Beza. Beza. Okey, apa bezanya? Yang ini kita kena tanya dengan cikgu bahasa Melayu kita lah. Macam mana Cikgu Rokiah? Dan tembusan tidak diambil daripadanya, dan kita tak ambil tembusan daripada orang yang kena tawan ke apa tu. Ha tu. Tadi? Yang satu lagi macam mana? Dan tidak tebusan diambil daripadanya. Dan tidak tebusan. Berarti kita tidak ambil tebusan itu daripada ha tu. Dan tidak tebusan itu diambil. Jadi the subject is sekarang tebusan. Yang the first one itu makna dia sama je. Sama maksud dia. Samanya maksud dia sama je. Soalan dia ialah wala tu. Is correct. It's just wala tu dia bawa depan or dia bawa sama je makna dia tadi. Kalau bagi saya dia tak ada beza. Beza, ya betul. Tapi mungkin dalam susunan bahasa Melayu yang saya maksudkan ialah dalam susunan bahasa Melayu kita tak tahu sebab kita bukan expert bahasa Melayu tau. I'm not the expert of bahasa Melayu. Jadi kalau kita ada dispute macam tu, kita pergi terus kepada kita kekalkan maksud yang asal. Jadi kalau kita macam ragu kan, kita ambil bahasa sumber. Maknanya dia sebut wa dulu, la dulu dan tidak. Kalau gitu kita buat macam tu. Pada saya, sebab itu kita buat dan tebusan tidak diambil daripadanya. Pada saya, kalau dan tidak tebusan diambil daripadanya sama makna. Itu pada pandangan saya yang bukan expert bahasa Melayu. Jadi kita letak tidak tu kat depan ke, selepas tebusan ke atau sebelum tebusan, dia tidak mengubah makna. Macam tu boleh lah. Selagi dia tidak mengubah makna, boleh. Tetapi jika kita macam ragu, macam kita rasa macam boleh ke Melayu cakap apa kan? Sehingga kita kekalkan dulu yang bahasa Arab tu. Macam ni, kalau sahabat-sahabat macam tak yakin je, kalau letak tidak dulu. Tebusan diambil daripada. Macam itulah. Pun boleh. Okay, terima kasih teacher. Masih ada room for improvement ni kan, benda ni. Baik. Tapi dia tak mengubah makna. Yang itu maksud saya Kak Rokiah. Ubah ke makna? Tak kan? Tak. Tidak tu. Okey. Faham. Yang Kak Rokiah mesti miss the question tadi tu. Saya faham gitulah. Okey. Zuyyina lahum su'u amalihim. Jadi sekarang ni dia punya naib fa'il adalah dalam bentuk frasa nama. The whole ni. Su'u amalihim. Jadi kita jangan pisahkan dia. Walaupun masa menterjemah kita pisahkan. Tapi bila kita nak pindahkan dia tu ke depan, dia menjadi subjek sekarang ni. Kita masukkan semua sekali. Jadi seburuk-buruk perbuatan mereka telah diperhiaskan bagi mereka. Ini jadi macam itulah. Kalau kita kurung dia, maknanya ni nombor 1.
Ini nombor 2. Ini nombor 3. Kita kurung dulu. Sebab dia frasa nama. Frasa nama tu yang pertama tu dia marfu' sebab naib fa'il. Yang lain tu dia majrur sebab dia mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Jadinya kita susun, kita letak nombor 3 dulu. Nombor 3, kemudian nombor 1 dan nombor 2. Ini untuk kita dapat kefahaman yang sebenar dalam bahasa kita. Seburuk-buruk perbuatan-perbuatan mereka telah diperhiaskan bagi mereka. Nampak tak? Boleh? InsyaAllah. Baik. Kita cuba lagi. Wa ullima adamul asma'a. Perhatikan baris. Sekarang ni perkataan tu sama. Ini yang kita kata tadi. Mengikut kaedah bahasa Melayu. Bukan. Untuk terjemahan bebas bagi fi'il yang mempunyai 2 atau lebih maf'ulun bih, fokus utama dijadikan sebagai naib fa'il di hadapan ayat. This is when kita kena susun ikut yang bahasa Arab tu marfu' dulu apa kan. Sebab kita perhatikan ayat ni sama. Tapi fokus ayat dah berbeza. Contoh J. Wa ulima adamul asma'a. Dan telah diajarkan ia Adam akan nama-nama itu. Jadi yang marfu' tu yang kita kedepankan Adam ni dan Adam dulu. Dan Adam telah diajar nama-nama itu. Ni yang akak tanya tadi tu. Bukan kakak. Puan Suryani tanya tadi. Puan Suryani tanya tadi. Maksudnya boleh ke kita tukar? Tak, belum tentu boleh. Jadi kat sini fokus ayat ialah pada Adam. Maknanya bila kata Adam telah diajar nama-nama itu. Bukan Muhammad. Dia boleh jadi maksud yang di sebaliknya macam itulah. Bukan Muhammad. Adam. Jadi sebab Adam yang fokus mungkin ada percanggahan, ada benda lain. Jadi Adam telah diajar nama-nama itu. Bukan nama lain. Bukan malaikat contoh. Wa ulima adamal asma. Teacher yang tadi, yang tadi tu bukan FDM ke? Wa Mana? ulima tu. Patutnya FDM. Dalam buku tak ada Patut Tak kita ada. dah buat pembetulan tu dalam buku. Oh ada. Ada kan? Macam pembetulan. FDM. Okay. Alright. Jadi pun patutnya tertinggal ni. Okay. Ustazah naik atas kejap, Ustazah naik atas. Dekat okey, kejap. 1, 2, 3. Oh, macam tu Malihim tu ke depan Dia bukan amalihim, su'u amalihim. Saya kata tadi kurung. Nampak tak saya buat highlight warna biru? Ya, betul. Kurung dia. Jadi dia ni frasa nama kita ambil semua. Kalau frasa nama kita jangan tinggalkan pula. Dia kena satu. Sebab dia frasa nama, dia merujuk pada satu perkara. So, Zuyina tu kekal lah. Zuyina, dia nombor 1 kan? Jadi saya susun 3, 1, 2. Faham? Nombor 3. Okey. So, Ini nombor 3. Okey, saya kena kurung dia dalam kotak lah. Baru itu nampak. first itu yang depan sekali lah. Ni nombor 3, jadi nombor 1. Okay. Nombor 1 tadi jadi nombor 2. Dan yang ketiga, majrur. Jarwa majrur jadi nombor 3. Yang kedua. Okey, baik. Nampak Terima kasih, Ustazah. Sama macam yang ni. Ya. Maknanya sama ada madi majhul ataupun madi maklum, dia untuk kedua-duanya kaedah susun dia mesti marfu' yang pertama diikuti mansub dan kemudian majrur kan? Itu kalau nak simple nak faham macam itulah permulaan kita ni nak faham ya. Betul. Sebab saya tengok yang teacher susun 3, 1, 2 tu pun 3 tu sebab dia marfu', yang 2 tu sebab mansub, yang 3 tu sebab majrur. Nombor 2, yes, betul. Good observation. Okey, tengok J yang K ni pula saya susun yang pertama tadi wa ulima adamul asma'a. Jadi yang marfu' tu Adam. Kita kedepankan dia dan Adam telah diajar nama-nama itu. Jadi kat sini fokusnya Adam. Kalau yang kedua K ni wa ulima adamal asma'u dan telah diajarkan ia akan Adam nama-nama itu. Jadi naik fa'il. Sekarang ni, yang ini maknanya kalau kita buat
Saya kotakkan lagi sekali. Ni, wa ni kat luar. Satu. Ni satu kan? Ni dua. Yang ini yang ketiga. Jadi sama juga kita kena susun yang ketiga. Susun dia kat sini tiga. Lepas tu satu. Dua. Faham ke? Faham. Jadi macam tu. Sebab apa? Sekarang ni yang marfu' tu jadi nama-nama. Beza kan ayat tu? Fokus dia dah lain. Dia mungkin ayat tu secara sekali lalu kita nampak macam tak ada beza je. Sama je. Dan telah diajarkan ia Adam akan nama-nama itu. Dan telah diajarkan ia Adam akan nama-nama itu. Nama-nama itu. Kita tak nampak beza. Kalau kita buang akan tu pun kita tak pada beza tu tak nampak. Tapi baris tu menunjukkan yang ada dua ni, yang asma'u tu naik fa'il, itulah yang menjadi fokus pada ayat ni. Maksudnya kalau dari segi di sebaliknya tu maknanya dia dan nama-nama itu telah diajarkan kepada Adam. Maknanya bukan yang diajarkan tu adalah nama-nama tu dan menjadi fokus. Bukan, contoh apa? Dan bukannya bukan apa kalau bukan nama, perkara lain lah, maksudnya benda lain lah, nama-nama, macam itulah dia jadi fokus. Saya nak dia hilang. Dia macam kalau kita buat matematik kan, macam persamaan tu kadang-kadang kalau kita tersalah letak, kita buat yang mana dulu, mana kita buat dulu, kita tak dapat jumlah yang sebenar, macam itulah, kita tak dapat combination yang sepatutnya, macam itulah. Boleh ke? Ada soalan? Kak Sujana ada nak tanya? Tak ada? Okey, cuba tak jawab cuba bezakan apa beza J dengan K ni. Apa beza Adam telah diajar nama-nama itu dan beza dengan nama-nama itu telah diajarkan kepada Adam. Apa beza dia? Yang J tu kita fokus pada Adam lah. Adam. Pasal Adam yang marfu', Adam naik fa'il. Dari segi maksud pada kita ada beza tak? Mungkin Ada. Okey, apa beza dia? Nama. Adam diajar nama-nama, yang J, yang K, nama-nama itu telah diajar kepada Adam. Not to anybody else but to Adam. So the focus is nama-nama itu. Benda-benda itu apa sajalah. Nama-nama itu kan macam kita boleh maksudkan nama-nama itu kalau dalam Quran lah, kisah hayat ni kan macam maknanya nama-nama itu, subjek itu, pelajaran-pelajaran itu diajarkan kepada Adam. Maknanya fokus dia kepada benda yang diajarkan. Sampai Adam tu tahu, dia pandai sebab nama-nama itu telah diajarkan kepada dia. Macam mana dia tahu nama-nama tu? Nama-nama itu telah diajarkan kepada Adam. Dia banyak lagi yang lain. Tapi kalau kita kata Adam telah diajar nama-nama itu, maknanya Adam ni bukan cerita dia semua orang mungkin diajar. Tetapi Adam, semua orang tak diajar. Adam yang diajar. Macam itulah. Yang ini cerita dia, subjek dia tu nama-nama tu. Cerita pasal nama-nama itu diajarkan kepada Adam. Adam tahu sebab apa? Sebab dia tu dah diajarkan. Nama-nama itu telah diajarkan. Yang ini pula bukan Muhammad, bukan malaikat, tapi Adam yang telah diajar. Bukan syaitan, bukan iblis, tapi Adam telah diajar nama-nama itu. Itulah. Ataupun satu lagi yang kalau kita tengok dia punya apa ni fi'il dia kan, dia punya madi tu, bila dah dimasyhurkan dan ia tu macam you refer tadi kan, ia, this ia refer to Adam, the first one, because dia marfu'. While the second one, lima tu, dia masyhur tu, ia kat sini tu is actually the nama-nama tu. I think that's what the emphasis is kan? Yes, true. It's still taught to Adam, is still apa yang nama, tapi what is this sentence trying to say lah? Ya tu merujuk pada apa? Yes. Okay. Jadi kita ni macam bukan setakat kita boleh berterjemah secara harfiah, tapi kita berterjemah tu dengan penuh yakin bahawa yang kita tahu, ia yang dimasukkan dalam ayat tu, mesti kita terjemah tu, kaedah tu, kita tahu ini yang dimasukkan ni mesti isim marfu' ni ke dalam ni. Jadi kita nampak tak? Bila kita akan jumpa ayat-ayat macam ni banyak dalam Quran. Kita cuba buat latihan.
Ni tadi ni bila punya tak tahu. Okay, latihan ni. Kelas kita ni dia ada satu kelas tu waktu malam, Rabu malam ongoing. Uh, tapi dah lebih lah daripada pelajaran yang ni. Jadi kalau kita tak habis ni, nanti boleh masuk kita serapkan dalam kelas tu ya. Okey, ayat kerjaan latihan 8, ayat kerjaan majhul. Jadi kat sini ni semua ada di EF ada. Yang tu tak ada. Bulatkan tanda i'rab untuk isim dan fi'il mudhari' yang jelas. Buatkan terjemahan perkata dan terjemahan bersama guru seperti A, B, C, A, B dan C. Baik. Okey, yang pertama ni contoh dia turja'ul umuru. Ia dikembalikan urusan-urusan itu. Jadi ni agak straightforward. Kita nampak ni ia di sini dimaksudkan ialah yang dhammah ni. Marfu' ni, isim marfu'. Jadi kita kedepankan dia. Urusan itu dikembalikan. Contoh. Maknanya, tapi sahabat-sahabat ni kena buat juga yang bawah dia ni. Mana ada 3 lapis kan? 1, 2, 3. Okey, yang pertama ni kita buatlah. Kita dah biasa buat ni terjemahan modul 1. Yunazzalul Qur'anu. Ia diturunkan Al-Quran itu. Kita tak boleh tak boleh dah. Ia diturunkan Al-Quran itu. Jadi kedepankan. Al-Quran itu diturunkan. Yang dimaksudkan ni ialah Al-Quranu. Macam mana kita tahu? Sebab baris ni. Baik. Yang contoh ketiga. Ni panjang sikit. Tutla alaikum ayatullah. Ia dibacakan ke atas kamu ayat-ayat daripada Allah. Jadi kita kurung dia. Tutla satu sebab fi'il. Lepas tu alaikum ni jar wa majrur. Lepas tu ayatullah. Marfu. Dia tak boleh pisahkan sebab dia mudhaf ilaih. Jadi ni nombor, jadi ni 1, 2, 3 akan jadi 3, 1, 2. Okey. Nampak? Ayat-ayat Allah itu dibacakan ke atas kamu. Atas kamu. Okey, cuba kita buat. Siapa nak cuba? Satu-satu. Siapa nak cuba D? Yuda'auna ila kitabin. Okey, ni tambahkan baris kitabin. Ataupun dia boleh sama ada you all nak tambah kitabin boleh. Ataupun tambah kitabillah. Ataupun tambah kitabillah. Atau kalau kita tengok surah 3 ayat 23 tu dia tambah apa? Dia ada lepas tu kitabi tu kitabillah tak silap saya. Surah 3 ayat 23. Tu tak cakap. Surah 3 ayat 23. Kitabi. Ila kitabillah. Yes. Yuda'auna ila kitabillah. Kita tambahkan perkataan Allah kat tepi tu. Yuda'auna ila kitabillah. Cuba terjemahkan. Terjemahkan secara harfiah dulu. Sebab majhul. Jadi kita nampak ni dulu. Siapa? Mereka Right. Mereka diseru. Diseru. Ila. Kepada. kitab Kitab bagi Allah atau kitab daripada Allah. Kitab Allah. Mereka diseru pada kitab daripada Allah. Ada perubahan tak? Ada perubahan diseru. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, maksud saya dari segi susunan ayat mafhum tu tak ada. Jadi senang dah sikit. Mereka diseru kepada kitab Allah. Buangkan daripada oleh apa tu? Min fili tu. Kitab Allah. Okey, cuba seterusnya. Yuzkara fiha ismuhu. Okey, siapa nak cuba buat ni? Saya nak cuba Ustazah. Silakan. Kotakkan dah senang. Ni 1. Kita terjemah dulu secara harfiahnya. Yuzkara, ya, terjemahannya ia disebut. Ia disebut. Fiha, di dalamnya. Okey. Ismuhu, nama baginya. Nama baginya. Jadi kita akan susun dia, namanya disebut di dalamnya. Bagus, betul. Namanya disebut di dalamnya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepat sekali. Baik, yang ni kudzibat rusulun. Siapa nak cuba? Puan Jamilah. Silakan Jamilah. Kudzibat. Kudzibat ni Telah telah mendustakan. Telah didustakan. Telah didustakan. Ada ia ya. Ia yang belakang tu seorang rasul. Ini para rasul. Para rasul. Rasul sebab dia jamak taksir. Sebab tu pakai tasukun tu. Jamak taksir. Jadi macam mana kita nak susun? Para rasul telah didustakan. Ahsanti. Para rasul telah didustakan. Okey. Jadi seterusnya. Utul kitabah. Siapa nak cuba pula? Saya cubalah. Okey, Kak Rukiah. Utul al-kitabah. Utu diberikan mereka. Madi? Madilah diberikan. Telah diberikan mereka. Telah diberikan mereka akan kitab itu. Telah diberikan mereka akan kitab itu. Jadi mafhum dia macam mana? Mereka telah diberikan kitab itu. Ya, mereka telah diberikan kitab itu. Sama jugalah. Cuma mereka tu kita kedepankan. Diberi ke diberikan? Diberikan. Mereka diberikan. Beri kan? Patutnya diberi tak? Mereka diberi kita. Itu bahasa Melayu. Tak apa. Yang penting, yang kalau kita cakap diberi ke diberikan, kita fahamlah maksud dia apa. Yang tu kena belajar lain pula. Cakap Melayu pula Macam orang cakap memperisterikan. Dia sebenarnya tak sama dengan memperisteri. Kan? Kan lah. Okey. La yang firu'an yushraka. Siapa nak cuba boleh? Okey, silakan Kak Baya. La tidak ia diampun jika dia syirik. Tak salah tu. Yang firu salah. Kalau ia tak, dia bukan majhul. Dia biasa, dia bukan u'ah. Dia tidak. Dia mengampun. Ia mengampuni atau mengampunkan bahawa ni baru majhul mansub. Ia disekutukan. Tidak ia mengampuni bahawa ia disekutukan. Macam mana kita nak mafhumkan? Tapi yang firu tu dulu ya. Tidak tu kekal. Okey. Tidak dia mengampuni. Cuba Kak Baya. Tidak ia mengampuni. Sama kot Ustazah. Tidak dia mengampuni. Ikut susunan yang asal. Betul. Sama. Betul. Ia ni kalau maksud Allah lah kan. Ia disekutukan ataupun dia disyirikkan. Bolehlah. Sama. Betul? Kalau fi'il mudhari' senang sikit sebab kita dah buat dah benda tu. Kita dah terjemah macam tu. Fa'alu ma yu'azuna. Apa nak cuba yang ni? Okey, Kak Laila. Telah melakukan oleh mereka apa yang mereka diperingatkan. Oleh mereka. Bukan mereka diperingatkan. You're lost. Akan apa yang mereka dinasihati boleh, diingatkan boleh, dinasihatkan pun boleh. Jadi maksud dia macam mana kita nak terjemah dia? Dia ada dua ayat ni. Kat sini dia ada dua ayat. Fa'alu. Jadi dalam ayat ni ada ayat yang lain. Fa'alu. Macam boleh ikut itu terus. Boleh tak? Mereka telah melakukan. Jadi maknanya ada sesuatu yang kita pindahkan. Yang ni kan? Bukan. Ya. Mereka
telah melakukan apa yang hmm. mereka diingatkan. Apa yang mereka diingatkan. Betul. Okay. Man ya'mal su'an yujza bih. Ada. Ada siapa nak cuba? Okey, kita buat harfiah dulu. Kita buat sama-sama tapi kita buat siapa Kak Wan Suryani? Silakan tanya. Soalan ke nak buat? Nak buat saja. Boleh. Sahabat-sahabat lain pun lambat je jawab ni. Buatlah. Man, siapa yang? Sesiapa yang Ya'mal, ia melakukan. ia melakukan Su'an tu akan kejahatan. akan kejahatan, akan suatu kejahatan. Yuhza, ia Yujza. yujza, ia diberi balasan. Dia dibalas. Ia dibalas. Okay. Ia dibalas. Bihi dengannya. Dengannya. Jadi terjemahannya. Okay. So sesiapa yang melakukan kejahatan. Dia buang ia kan. Sesiapa yang melakukan kejahatan. Ia dibalas dengannya. Yes. Dia tak banyaklah beza sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teacher, dalam ayat ni naib fa'il dia huwa ya? Ya, betul. Okay. Naib fa'il dia ia ni lah. Naib fa'il dia tapi tak nampak kan. Maksudnya he yang ni merujuk pada apa? He yang dekat sini bihi tu merujuk pada apa? Kejahatan. Yes, betul. Dia merujuk kepada kejahatan ni. Yang ia dalam ni merujuk kepada naib fa'il dia lah. Dhamir mustatir. Ya'mal pun dhamir mustatir. Tapi dia sebab ni sebenarnya ayat namaan. Dia merujuk pada sesiapa lah. Dalam ayat namaan ni ada ayat kerjaan. Okey, seterusnya. In utitum hadza fakhudhuhu. Jika utitum telah diberikan kamu. Telah diberi kamu hadza akan ini maka khuzu ambillah oleh kamu akannya. Okey, jadi mafhum dia jika tu kita kekalkan ke kita hilangkan? Kekalkan. Jika kita kekalkan. Jika telah diberikan kamu. Kedepankan kamu. Jika kamu telah diberikan sesuatu. Jika kamu telah diberikan sesuatu. Jika kamu telah diberi ini. Diberikan ini. Maka ambillah. Maka kamu ambillah. Ia. Kamu ambillah ia. Macam tu. Seronok tak buat ni? Ke rasa stres? Seronok Okey. Kita berhenti dulu setakat ni. Yang ini ya? Dari mi atau apa tadi? Tak perasan. Seronok buat. Seronok ya. Okey. Baik, kalau kita buat ni kita cuba sendiri dulu, besok kita bincangkan. Boleh? Okay. No point juga kita lama sangat. Tak tahulah, takut sahabat-sahabat lah. Kalau nak habiskan pun boleh. Saya okey je. Kita vote sikit. Habiskan. Boleh. Besok lah Ustazah. Tambah besok Macam tulis je tak ada macam tak dapat nak internalize kan, tak dapat nak hayati main kan. Tulis je laju je tulis. Dia tak jadi boleh macam absorb. jadi seolah-olah macam ambil nota gitu. Ya, Jadi betul, cuba buat betul. sendiri dulu ya. Cuba buat sendiri.
macam masa senggang antara modul 1, modul 2 tu, cuba buat. You all tak payah upload video. Tapi kalau nak rehat-rehat lah. Maknanya cuba buat dulu. Besok kita tengok lagi LMNOPQ. Okey? Nanti kalau ada InsyaAllah. soalan. Dalam pada tu boleh juga rujuk kepada ayat-ayat yang tertera dekat situ. Jadi macam mana buka surah 2 ayat 212, surah 3 ayat 101, dapatkan juga pelajaran daripada ayat-ayat tersebut. Kita ni ambil excerpt je. So tak boleh, don't go too much into it until you baca ayat tu. Bila kita baca ayat tu baru kita boleh faham lah. Maksudnya the whole context. Yang apa yang kita buat ni hanya satu exercise, satu latihan untuk kita nampak apakah fokus ayat itu sahaja. Supaya kita faham. Yang sikit ni kita try dulu baru kita try yang panjang. Boleh? Macam tu? Okay, ada soalan? Nanti saya dengar kadang-kadang adalah sahabat-sahabat mengadu kan. Mengadu lah, berasap lah, kepala penat lah, macam tu lah. Bila rasa-rasa macam tu, kita buat apa? Kita ingat janji Allah. Kita ingat Allah kata. Ni kan Quran ni dia kata mudah. Ni sebab kita baru sangat. Kita baru nak start. Jadi mungkin mestilah ada challenge. Kalau senang je sangat. Even kita fikir macam ni lah. Nabi SAW sendiri pun dia orang yang tak pandai. Maknanya bukan tak pandai, sorry. Maksudnya dia ummi, tak boleh baca dan tak boleh tulis. So of course, the struggle tu lebihlah teruk juga kot daripada kita. Bayangkan Nabi pun Allah tak bagi sekaligus. Sikit, sikit, sikit. Dia cerita dia Nabi dapat, dia kena buat. Dapat, kena buat. Dapat sikit, buat sikit. Dapat sikit, buat sikit. Itulah kita punya prinsipnya dalam Nahwu Ringkas ni. Kita punya macam kita cara pun macam tu juga. So don't worry about cuba buat sikit dulu. Nanti bila try tu kadang-kadang lagi puas hati. Kalau kita betul ke, kalau kita salah pun kita puas hati sebab itulah pelajaran tu kita dapat apply, kita dapat gunakan. Okay, boleh macam tu? Okay. Allah. Tak ada soalan Okey, Alhamdulillah ada 18 orang pagi ni. InsyaAllah yang tengok rakaman tu saya harap sampai sahabat-sahabat yang tengok rakaman boleh je PM saya kalau ada apa-apa muskil mengenai rakaman ke ataupun apa pelajaran yang nak ditanya ya. Yang tengok live pun boleh juga. Maksudnya ni yang tak dapat bersua pada ketika ni secara langsung. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. Terima kasih, Ustazah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih teacher. Terima kasih Roh. Wa'alaikum. Teacher. Ya. Ustazah. Ya, Nak Kak tanya. Maya. Kak Azhar. Yang mana tadi? Saya follow je kan. Okey, yang contoh tu kan, J dengan K tu kan. Yang mana? Nombor J L. dengan K, yang contoh J dengan K tu JK. kan. Pada akhirnya semua maksud dia sama kan. Memang Adam tu dia ajar nama-nama tu kan. Betul. Walaupun maknanya memang sekadar kita nak tengok struktur tu siapa yang patut jadi dia punya subjek kan. Tapi pada maksud yang akhirnya memang Adam sama tu je dia lah. ajar nama-nama tu kan. Betul. Okey. Ni nak tengok fokus ayat. Fokus ayat. Faham. InsyaAllah. Tu je ke? Ya, okey. Okey. Cuma nak buat tadi sebab tak ada bokek kan. Nak kena rujuk Quran nak cari dia punya tu kan. Tapi insyaAllah boleh follow pelan-pelan. Boleh. Okey, terima kasih teacher. Alright, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teacher. Jumpa lagi. InsyaAllah. Baik Kak Laila. Saya tak tekan stop recording.